Kayu kayu beliang. Ni kayu beliang ni. Daripada Sarawak ni. Ni kita start buat dia bulan 7 tahun 2018. Tak ada tahu pula. Tahu je tahu. Kita bukan buat sama, buat pagi buat. Oh, pagi-pagi. Oh, lepas tu kita dah datang geng. So, buat seorang ni lah. Daripada masuk hutang, kita masuk hutang tu kadang-kadang dia pakai. Kita jarang kita terbang. Jarang kita terbang. berbuah. Berbuah. Kita berbuah ngekeh. Lepas tu kita proses buang ranting-ranting ni ataupun dahan-dahan jadi tubik daripada lori. Lepas tu kita angkat lori tu. Balik sini lepas tu baru kita proses nak gerak kat mana. Semua ada di belakang ni. Ha? Ada lagi 2-3 pak pokok kat belakang tu. Ada lagi? Bawa balik tapi tak usik dah. Ya. Ada seumur lah. Lepas tu nak umur siapa? Kayu beliang. Ni kayu beliang ni. Daripada Sarawak ni. Guna lagi. Kaki pun beliang kau kaki. Tak tahu dok dia. Kuda dok cengah. Orang lari. Oi. Langgar rindu. Langgar tu maksud dia surah. Oh, langgar. Jadi nak panggil surah rindu tak sedap. Langgar. Jadi kita panggil langgar rindu. Bahasa langgar ni pun bahasa habis pupuh dah. Ya. Orang lain ni pun orang dia ingat ke langgar tu pelanggar je lah. Dok dia surah madrasah pun boleh panggil langgar. Panggil langgar. Madrasah kubur kawasan kubur raja macam Alustan Kota Baru tu langgar. Maknanya bahasa lama. Bukan bahasa lama. Kalau di Kuala Selangor, kampung Teluk kampung Sepakat tu masih pakai langgar. Surah pun bahasa lama. Saya ingat dah saya nak kat 70. Surah tu mana orang sebut dah. Jadi bukan bahasa baru. Bahasa baru. Langgar pun gitu je, cuma tempat kita ni orang dak tu mana orang pakai belanggar je.